Selamat datang ke video Kimia Tingkatan 4, Bab 2 yang merangkumi jirim dan sifat atom. Bab 2, Jirim dan struktur atom. Jirim ialah sesuatu yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang dan terdiri daripada zara yang sangat kecil. Jirim wujud dalam 3 keadaan, pepejal, cecair, dan gas. Perbezaan keadaan jirim bergantung pada susunan, pergerakan, dan daya tarikan antara zara. Perubahan keadaan jirim berlaku apabila tenaga haba diserap atau dibebaskan. Proses ini termasuk peleburan dan pendidihan yang menyerap haba, manakala pembekuan dan kondensasi membebaskan haba. Jirim dikelaskan kepada bahan tulen dan campuran. Bahan tulen terdiri daripada satu jenis zara sahaja, manakala campuran terdiri daripada 2 atau lebih bahan yang bercampur secara fizikal. Bahan tulen termasuk unsur dan sebatian. Model atom telah berkembang dari semasa ke semasa. Ini bermula dengan model Dalton, 1803, diikuti oleh model Thomson, 1904, model Rutherford, 1911, dan model Bohr, 1913. Pemahaman tentang atom semakin tepat berdasarkan bukti eksperimen. Atom terdiri daripada zara subatom, yaitu proton, neutron, dan elektron. Proton mempunyai cas positif, neutron neutral, dan elektron bercas negatif. Proton dan neutron berada dalam nukleus, manakala elektron bergerak mengelilingi nukleus. Unsur dikenali dan dibezakan melalui nombor proton, nombor atom, Z, dan nombor nukleon, A. Nombor proton ialah bilangan proton, dan nombor nukleon ialah jumlah bilangan proton dan neutron. Simbol nukleid digunakan untuk menulis perwakilan ringkas atom. Nombor proton menentukan identiti unsur, manakala nombor nukleon menunjukkan jumlah zara dalam nukleus. Nombor nukleon juga dikenali sebagai nombor jisim atom. Atom neutral mempunyai bilangan proton sama dengan bilangan elektron. Isotop ialah atom-atom bagi unsur yang sama, yang mempunyai nombor proton sama, tetapi nombor nukleon berbeza. Isotop mempunyai sifat kimia yang hampir sama. Isotop mempunyai pelbagai kegunaan, seperti dalam perubatan, pertanian, industri, dan arkeologi. Jisim atom dan jisim relatif digunakan untuk membandingkan jisim zara-zara dalam atom. Unit piawai jisim atom ialah unit jisim atom. Jisim relatif atom ialah purata jisim atom unsur berbanding 1/12 jisim atom KARBON12. Jisim relatif mempunyai pelbagai kegunaan dalam kimia. Konfigurasi elektron ialah susunan elektron dalam petala atau subpetala mengikut tingkat tenaga. Elektron mengisi petala mengikut urutan tingkat tenaga yang meningkat. Petala elektron mempunyai kapasiti maksimum yang berbeza untuk elektron. Unsur cenderung mencapai susunan elektron duplet atau oktet yang stabil. Ini dicapai melalui kehilangan elektron, penerimaan elektron, atau perkongsian elektron. Ion gas nadir mempunyai susunan elektron yang stabil. Ikatan kimia ialah daya tarikan antara atom yang menyebabkan atom-atom bergabung membentuk sebatian yang stabil. 3 jenis ikatan utama ialah ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Sebatian yang terbentuk melalui ikatan kimia lebih stabil. Jadual berkala unsur ialah susunan unsur-unsur mengikut nombor proton yang meningkat. Jadual ini menunjukkan trend dalam sifat fizikal dan kimia unsur. Pengetahuan tentang jadual berkala penting untuk meramal sifat unsur dan kegunaannya. Pengetahuan tentang struktur atom mempunyai kegunaan besar dalam kehidupan seharian dan kemajuan teknologi. Kegunaan ini termasuk dalam perubatan, industri, pertanian, tenaga, dan penyelidikan, membantu meningkatkan kualiti hidup manusia. Atom terdiri daripada 3 jenis zara subatom, proton, neutron, dan elektron. Proton berkas positif, neutron neutral, dan elektron berkas negatif. Kedudukan zara subatom berbeza. Proton dan neutron di dalam nukleus, manakala elektron mengelilingi nukleus dalam petala. Susunan elektron dalam atom menentukan sifat kimia unsur. Elektron mengisi kulit dari dalam keluar, iaitu K, L, M, dan N. Elektron valens adalah elektron di kulit terluar. Atom menjadi stabil apabila mencapai susunan duplet atau oktet. Jadual berkala unsur moden menyusun unsur mengikut nombor proton yang meningkat dalam 7 kala dan 18 lajur. Unsur dalam lajur yang sama mempunyai sifat kimia yang serupa. Unsur boleh dikelaskan kepada blok S, P, D, dan F berdasarkan kulit yang diisi. Sifat fizikal dan kimia unsur berubah secara berkala mengikut kedudukan dalam jadual berkala.
Secara UM, dari kiri ke kanan dalam satu kala, jejari atom menurun dan keelektronegatifan meningkat. Dari atas ke bawah dalam satu lajur, jejari atom meningkat dan keelektronegatifan menurun. Terdapat tren sifat menurun dalam satu kumpulan, seperti yang dilihat dalam kumpulan 1 dan kumpulan 17. Contohnya, jejari atom meningkat dan tenaga pengionan menurun apabila menuruni kumpulan. Memahami tren ini membantu meramal sifat unsur dan aplikasinya dalam kehidupan.